kuasa kuda ini adalah satu ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan atau prestasi yang sangat tinggi, terutama dalam konteks kenderaan seperti kereta atau mesin. Ungkapan ini merujuk kepada kekuatan dan tenaga yang dimiliki oleh kuda yang telah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Namun, kenapa kuda dipilih untuk menggambarkan kekuatan, sedangkan anjing, harimau atau haiwan lain tidak digunakan untuk maksud yang sama? Sejarah penggunaan kuasa kuda 1. Peranan kuda dalam sejarah manusia. Kuda telah lama menjadi haiwan yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman purba, kuda digunakan untuk pengangkutan, perang, pertanian dan banyak lagi. Kuda sangat dihargai kerana kekuatan fizikalnya, kecepatan, ketahanan dan keupayaannya membawa beban yang berat. Di banyak tamadun kuno, seperti di Mesir kuno, Roma dan China, kuda digunakan dalam pertempuran sebagai kenderaan perang atau penunggang kuda dan dalam perjalanan jauh sebagai alat pengangkutan. Kuda juga memainkan peranan penting dalam pertanian tin di banyak budaya kerana ia digunakan untuk membajak tanah dan menarik kereta lembu. Oleh itu, kuda menjadi simbol kekuatan, kelajuan dan ketahanan dalam banyak budaya, dan ini menjadikannya pilihan utama untuk menggambarkan kuasa kudaan dalam pelbagai aspek, termasuk dalam teknologi moden seperti enjin kenderaan satu. Istilah horsepower. Pertama kali digunakan oleh James Watt, seorang penemu dan ahli teknikal dari Scotland pada abad ke-18. Watt mencipta istilah ini untuk menggambarkan kuasa yang dihasilkan oleh mesin steam yang beliau cipta dan ingin membandingkan kekuatan mesin dengan kuda yang digunakan untuk bekerja di kilang atau mengangkat beban. Watt mendapati bahawa kuda biasa boleh mengangkat kira-kira 590 paun, sekitar 250 kg satu kaki setiap saat, dan beliau menggunakan angka ini untuk mencipta satu unit ukuran kekuatan mesin. Watt mengira bahawa satu horsepower, kuasa kuda, adalah 550 kaki pun per saat, sekitar 746 watt dalam unit SI moden. Oleh itu, horsepower ataupun kuasa kuda menjadi unit pengukuran standard yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan enjin, terutamanya dalam industri automotif. Ini memberi kuda tempat yang sangat penting dalam menggambarkan kekuatan enjin atau mesin. Kenapa tidak kuasa anjing atau kuasa harimau? 3. Harimau. Walaupun harimau adalah simbol kekuatan dan keberanian, ia tidak sering dilihat sebagai haiwan yang digunakan dalam kerja-kerja yang memerlukan kuasa fizikal yang boleh diukur. Harimau lebih dikenali sebagai